Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam channel saya. Sekarang ni pukul 6.30 petang. Okey, untuk sesi video ni saya nak buat sekali lalu lah. Daily report dengan apa? Dengan jap. Okey. Selamat berkhatam Amir Mustaqim Bengok. Ni hak birthday kemarin. Awak habis birthday kemarin kan? Birthday dia lambat lagi benarnya, hak sekali dengan adik dia lah. Kemarin tu dia buat sekali dengan adik dia pada 20 Januari. Iman. Iman, adik Iman dia. Dia buat sekali, dia 24 Februari. Memang dia. Oleh kerana dia ni dia berkhatam sunat hari ni. Dia sunat berkhitam ya. Jadi inilah. Semangat sikit untuk dia. Okey, sesara. Dua-dua kenduri sudah selesai tadi. Lepas tu itulah. Peserta dengan daily report lah sekarang ni. Sekarang 9.30 kan. Jadi malam tadi lepas balik semaya Isya dah malam 5 waktu dah. 5 waktu saya semaya di masjid belakang malam kan. Lepas tu lepas semaya Isya tu lepas balik duduk sini kan. Saya duduk tunggu sini sebab lepas tu dah malam Isya saya pergi semaya Isya pula. Lepas semaya Isya tu petang-petang tu dia main pusing-pusing gitu lah. Tu pusing-pusing ikut kampung ni lah. Lepas tu gitulah. Mari ada buat keluar tak? Birthday tu lah. Itulah aktiviti mari. Lepas tu lepas sudah semaya Maghrib tu saya mari sini sekejap. Bila nak tunggu Isya, pergi semaya Isya pula. Lepas semaya Isya tu dia main internet Facebook apa semua tu balik. Pukul 1:30 saya balik. Pukul 2 pagi baru tidur. Bangun tepat pukul 7 minit malam. 7 minit pagi. 7 pagi bangun. Habis waktu subuh pada 7.27 dah ni. Hari ni. Cik baik dah. Mana dah waktu subuh lagi. Mana mari pun serupa lah. Mari dua saya kata 97 tu tak. Tu pun maknanya masih ada waktu lagi. Saya silap lah. Saya tengok balik dari takwing memang dia punya apa? Dia punya tu habis 7.27. Bukan 7.30 masuk waktu 6.15. Habis 7.27. Okey clear tu. Pagi tadi lepas tu mandi semai subuh kemudian main internet ke apa mengatuk tertidur balik. Bangun pula 11.30. Lepas tu bangun 11.30 tu duduk relax tu. Mandi apa tu. Lepas tu saya pun siap-siap pergi ke ni lah. Pergi kahwin Mahasing tu. Jap. Ni dia kotak sisa dia. Hanis dan Hanif. 1 hari bulan 2 2025. Dan ikan cinta. Ya untuk arwah lah. Makan saja. Saya bagi hadiah tadi kan saya review pakai baju silak tu kan. Lepas tu gitu selesai dah balik. Lepas satu balik relax di rumah tu. Lepas tunggu kelik-kelik mandi semaya Zuhur. Tunggu pergi sebelum Zuhur kan. Zuhur awal Zuhur agak tak awal mana juga, tengah-tengah dalam 1.27 Zuhur 1.27. Jadi gitu dah molek sapasan dah molek Zuhur. Atau makan tu. Balik tu pukul 3. Tadi tu dah ada pukul 2.30 dah. Pukul 2 tu. Pukul 3. 3.30 mandi semaya Zuhur pada 3.30. Lepas tu relax tunggu asar meja tak jenuh tunggu asar. Masuk asar semaya asar. Terus pergi ke kenduri kedua tu lah pula. Pakai biasa pakai ni lah dia. Lepas sudah terbalik tu kan. Saya pun ada saya ada buat review kan dia dah lah. Saya ada buat review hadiah untuk kenduri sana dah. Lepas balik tu saya siap-siap. Saya beli pula ke pasar beli pula bahan-bahan untuk ni lah untuk hadiah ni. Lepas tu saya pun lepas balik tu terus sampai sini terus buat video ni lah. Belajar packing hadiah ni. Okey, sekarang itu saja untuk sesi video dalam report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Saya nak pergi lalu lah apa ni. Sekarang saja untuk sesi video dalam report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.